Beruntunglah mak bapak yang menghantar anak-anak yang main sini. Sebab tu saya kata, Ma'had ni duduk di sini, orang kampung keliling ni sepatutnya wajib tolong. Kerana tidak ada orang di rumah, dalam setiap rumah yang ada keliling ni, yang baca Al-Quran lebih banyak daripada anak-anak yang ada di sini. Dan anak-anak ni tak akan istiqamah baca Quran, melainkan mudir-mudirnya, guru-gurunya lah yang akan memantau ni membaca. Sepatutnya dia tak perlu lagi ada pengumuman, tuan-tuan, sokonglah kita. Tak ada. Itu adalah kesedaran kita kepada, ya Allah, ada rupanya di celah-celah kita ni ma'had yang membantu kita untuk terus menyelamatkan kawasan kita ni daripada balak yang Allah Ta'ala nak turun. Ini ucapan saya ni, bukan saya petik sendiri. Inilah ucapan yang wujud dalam mesyuarat di peringkat kerajaan negeri ketika mana mereka meminta dana. Bila mereka nak minta dana, ada seorang ulama kita dalam meeting tu di sebuah negeri, dirahsiakan nama negeri tersebut. Dia kata, perlukah kita nak kena minta dana tanpa kesedaran semua orang, yang mana sepatutnya semua orang kena ingat negeri ni dengan dosa yang berlambak ada, patutnya balak kena turun. Tapi kerana anak-anak inilah yang membaca Al-Quran tiap hari without fail. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa baca Al-Quran baginya satu huruf satu pahala, dan satu pahala tu gandaannya 10. Aku tak kata satu huruf tu, satu perkataan tu alif, satu huruf tu alif lam mim, no, ataupun inna a'tayna kalau tak, no. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan mereka baca wajib hantar setiap hari berapa muka? Semuka, betul? Satu muka berapa banyak huruf? Itu hantar, itu tasmik, murajaah daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Murajaah 8 sampai 11.30. 8, 9, 10, 11, 11.30. 3 jam setengah. Tuan-tuan baca Yasin setiap Khamis malam Jumaat. Ada berapa muka surat? Berapa muka surat? 6 muka surat. Berapa minit? 15 ke 20 minit. So standard kita semua 15 ke 20 minit 6 muka surat. 3 jam setengah. Itu yang berlaku di sini setiap hari. Ini tunggu bulan Ramadan, tengok macam mana mereka mengulang. Allahu Akbar.